Okey, baiklah. Kita jumpa semula. Okey, tentang ini kita tengok. Aku ada masuk dalam Bitcoin. So, kita lihat kepada time frame yang lebih besar lah. Terutamanya kita nak tengok direction lah. Bila kita buka daily pun paling okey lah. Daily pun dah okey lah. Sebab ini bukan gold, tapi dia crypto. So, apa yang aku lihat tadi untuk daily lah, maknanya satu candlestick ni satu hari so aku dah nampak dia dah breakout kecil di sini. Kalau kita tengok betul-betul dia sebenarnya breakout ni maknanya dah menembusi, telah mencipta new higher high. So bila dah ada new higher high, so aku fikir dia akan naik lebih tinggi lah. So jadi aku masuk sebelah bawah tu. So aku dah masuk dan aku dah masuk buy lah. Tapi masalahnya sekini kita nampak dan lihat di sini telah berlakunya support dan resistance. Tapi ini bakal berlaku. Jadi kita tengok dekat tengah-tengah ni ada candle putus dan juga bertemu dengan candle doji. So yang ini nak jaga-jaga. Kalau di dalam sini kita tak tahu sini ada jugalah fake out yang telah berlaku. Tapi fake out ni sepatutnya naik terus tinggi baru terjun. Sepatutnya macam tu. Tapi mungkin di sini akan berlaku R1, R2, mungkin 2 kali. Mungkin juga 2 kali sebab kita kena pastikan di atas ni ada QML lagi. Di sini pun ada QML. So di sini akan jadi fake out. So ni ada jadi SR flip di sini. Ini daily dia akan jadi SR flip dan dia akan jadi fake out dekat sini. Dan di atas juga kita nampak ada fake out masa lampau sejarah yang dia telah buat. Jadi ini R1, R2. So kawasan-kawasan ni kau kena ambil berat lah. Ni daily. So aku beranggapan yang ni akan pergi lebih tinggi ke atas. Jadi sekarang ni kita buka dalam time frame yang lebih kecil. Kita kena buka time frame yang lebih kecil untuk memudahkan kita punya pandangan kita atau bacaan kita. Jadi kalau kita tengok dekat dalam H4, kita akan nampak begini. So apa yang berlaku adalah breakout, di mana di kawasan breakout tersebut adalah kawasan rally base rally. So dia telah pun membuat satu gerakan breakout. So dekat belakang ni dia ada resistance, 2 kali resistance, rally base rally, kemudian dia jadi support. So dia sampai support, dia naik lagi. So dekat sini aku nampak dan aku ambil buy dekat tengah-tengah tu. So terlambat lah. Aku entry buy terlambat dan price pun dah berjalan. Masa ni dah berjalan. So kita nak detail lagi, kita buka H1. Kita akan nampak lagi breakout yang ada dalam tu. Tadi breakout dekat H4 kan. So kita nampak lagi breakout kat dalam ni. Kita cuba tengok kat sini ada lagi breakout. Jadi aku akan tandakan di sini breakout dia. Sini dia breakout lagi. Dia breakout lagi. Dia breakout ke atas. Dia buat new higher high di kawasan biru tersebut dan dia patah balik ke bawah sikit. Kemudian dia fly ke atas. Jadi aku masih lagi masuk lagi dekat dalam time frame kecil, di mana di sini kita baru nampak yang tempat yang sesuai untuk kita entry, ataupun M15 kau boleh nampak lagi tempat kawasan nak entry. Jadi pilihan aku nak entry tadi sebab aku nampak position nak pergi ke atas, direction dia adalah ke atas. Just jauh kalau kau buka daily, dekat sini masih lagi jauh. Jadi kau tak perlu nak terkejar-kejar, kau masuk je buy, perlahan-lahan dia akan pergi ke atas. Jadi kalau tengok dekat dalam time frame M30, apa yang kau dapat lihat adalah di kawasan di sini ada kawasan fake out lah. So aku akan TP kat fake out ni lah. Dua tempat boleh. Sebenarnya dekat sini boleh, dekat sini pun boleh. Dekat sini pun boleh jadi fake out juga R1, R2, tetapi dia tidak ada SR flip di belakang. Jadi dia kemungkinan besar dia mungkin boleh lagi ke atas. Di atas ada fake out yang telah pun berlaku. Di sini fake out ini fake out lah, bagi tahu awal fake out dalam M30 je kita nampak fake out sini. So ini proses akan menandakan boleh pergi lebih tinggi, ke atas. So ini nak jaga-jaga. So bila ada fake out masa lampau, berarti price akan pergi lebih tinggi. So kalau dia pergi lebih tinggi kat mana? Buka H1. Kita lihat di belakang ni ada kawasan QML. Tapi dah tak jadi apalah. Sebab QML ni sebenarnya dah berlaku dan dia dah buat penurunan. Dia dah jadi QM quick retest. Sebab dia sama baris. Sama baris. So price akan naik semula untuk mendapatkan kawasan tersebut. Lalu kita tengok dia lebih jauh lah. H4 lah. H4 kita tak nampak. Daily lah kita nampak.
So kita target kat daily lah. Biarlah mungkin makan hari sikit dia akan naik ke atas. Sebab direction penting. Kalau kau buka monthly pun kau masih nampak ini adalah buy, tetapi buy yang kena berhati-hati sebab ini adalah kawasan support resistant. So maybe lah untuk next month kita tak tahu sama ada next month dia akan turun ke tidak, sebab crypto dengan currency tak sama kan. Dia lain. Kalau aku buka weekly pun sama juga begitu, tapi ini nampaknya dia dah tembus support dan resistance, dah tembus. Kalau kau nampak sini support, sini ada resistance, dia dah tembus. So mungkin dia akan ambil dekat kawasan drop base drop. Di sini adalah drop base drop. Jadi tertumpulah di kawasan tersebut. Jadi kalau kita tengok daily, dia lagi jauh lah ke atas lah. Maknanya sekarang ni kalau kau zoom out pun dekat sini lah kawasan yang ada kawasan ni baru nampak Bila kita dah nampak macam ni baru kita tahu, oh ini adalah kawasan di mana dia telah membuat flag pattern breakout. So ada flag pattern dia dah breakout kat situ, dia patah balik So ini nak jaga kemungkinan besar dia akan pergi sehingga sini dia akan pergi sehingga sini ataupun di atas sikit kadang-kadang dia lajak. So ini kawasan-kawasan penting lah ni, di mana dia akan pergi di dua tempat ni kalau tengok daily sebab dia masih jauh perjalanan dia nak ke atas so kita boleh hold lah untuk makan berhari-hari lah masa dia, sebulan jugalah nak pergi ke atas ni pun, sebulan jugalah sepatutnya. Dan kalau kita tengok monthly, sekarang ni aku buka monthly, kalau kita tengok monthly dia adalah QML biasanya dia akan pergi lebih tinggi kat sini. Ini bahu kanan bahu kiri dia akan pergi cari juga, sama je, mana-mana bawah pun lebih kurang macam tu juga. Kalau kau tengok yang mana pairing lain pun sama juga, kalau buka monthly kau akan nampak. Jadi kita kena berpandangan jauh supaya kita lebih nampak jelas pergerakan direction tersebut. So kita buka M30. So di sini kita kena hati-hati So kalau dia kata return dia dah touch kawasan sini dia kawasan sini dia dah touch. Dia buat fake out sini, turun balik. Jadi kita tunggu je kat bawah sini untuk cari buy lagi. Ni M30. Tak tahulah dia nak turun sampai mana sebab dekat dalam M30 kat sini kita dah nampak dia breakout lagi. Di sini pun ada breakout lagi dia dah breakout lagi. Mungkin dia turun sampai rally base rally, kemudian baru dia pergi ke atas. Rally base rally di sini ada rally base rally, dia akan pergi ke atas lagi. Itu kemungkinan. Baik, itu saja setakat ni apa yang aku boleh kongsikan. Just kau gunakan apa yang telah pun telah pun kita belajar. So kau gunakan ilmu tu untuk kau ulang kaji semula. Baik, itu saja setakat ni. So baiklah, selamat malam dan ulang kaji. Baik, Assalamualaikum.